terbaik. Dah on dah. Hai semua, jom masuk abang kakak, ladies and gentlemen. Silakan masuk semuanya. Let's go. Adakah mic saya terlalu kuat di sini? Saya risau. Takut dekat rumah ada yang rasa macam tak berapa nak dengar kan. Saya risau. Hai Nuha, hai Sir, hai semua orang. Moon, thank you so much. Nama-nama yang saya nampak sekarang ni, semua saya nampak join minggu semalam. Join minggu lepas pula. Semalam, kelas kita semalam. Let's go everyone. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syahira 07. Terbaik. Jemput masuk everyone, kakak dan abang. Alhamdulillah. Jom dapat 78. Hai Sir, hai. Macam mana Sir tahu? Saya nampak komen. Macam mana saya tak nampak pula? Okey. Silakan semuanya. Let's go. Kalau boleh, tekan-tekan skrin semua orang. Share tu baru 2. Boleh sharekan lagi kepada semua kawan-kawan yang ada di rumah, kawan-kawan lain. Saya nak tanya, yang masuk kelas ataupun masuk live kita pada petang yang berbahagia ini, semua dah habis sekolah ke belum ni? Risau saya. Alright. Dah habis sekolah dah. Wah, bagus. Ada yang share result. Atas motor Sir, hati-hati, okey? Hati-hati. Baru je balik. Selamat petang, Rose. Weh, terbaiklah tu. Baiklah, saya harap semua orang dapat sharekan live ini. Kalau boleh kita try untuk sampai 10. Sekarang ni baru 3. Try dapatkan 10 dulu everyone. Jemput masuk, selamat datang semuanya. Saya harap semua orang dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Let's go. Alright, terbaiklah tu. Nak duit raya. Raya apa pula ni? Balik 6, balik 5. Mak masuk dulu. Baik puan, terima kasih. Nanti anak puan masuk, dah balik sekolah. Masuk dalam live kita pada petang ni. Raya Haji, faham semua orang. Alright, like share kita dah 10 dah. Like kita pun dah 2K ya. Awak semua memang terbaik lah. Pakai TikTok ayah, faham. Waalaikumsalam Muhammad Tarmizi. Terbaik. Tak ada nama. Terbaik. Dah 16 share. Saya suka energi semua orang pada petang yang berbahagia ini. Saya suka semua. Terbaik. Jadi, adakah semua orang sihat? Semua orang okey tak? Dah makan ke? Hari ini Jio buat berapa? Sabar semua orang. Semua orang bersabar. Okey. Baiklah tu. Alright. Belajar tajuk apa Sir? Saya rasa semua orang dah tak sabar nak belajar ni. Form berapa ni Sir? Form 1. Form 1. Hari ni kelas kita kelas Form 1. Okay? Terbaiklah tu. Akil Arsyad. Faham. Baiklah. Jadi, abang kakak, ladies and gentlemen, tuan-tuan dan puan-puan, di mana sahaja anda berada, saya doakan semua dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Tanpa membuang masa, mari kita teruskan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat datang ke dalam live seminar education must win Geography Form 1 powered by MC Plus, brings to you by me, Sir Idris. Tetapi bukanlah nama sebenar. Kerana apa? Kerana suka hati saya lah. Okey, terima kasih everyone yang dah join. Semua orang memang terbaik. Saya nak minta semua, Form 3 ada tak Sir? Form 3 ada ke tak? Hari ni kita Form 1. Okay, hari ni kita Form 1. Cantiklah tu. Tanpa membuang masa abang kakak, ladies and gentlemen, jom. Hari ni ceritanya kita nak tengokkan Geografi Form 1 bab yang ke-6. Alright, bab yang ke-6 cerita tentang bentuk muka bumi di Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan semua sekali yang berada di rumah maupun berada di atas kenderaan, tak kisahlah dekat mana. Kalau awak semua boleh dengar saya, maknanya awak semua insya-Allah kita doakan semua orang dapat faham apa yang kita nak tengokkan hari ini. Baik, ladies and gentlemen,
cerita dalam bab yang ke-6 Geografi Form 1, dia nak bagi tahu kita dekat Malaysia ni ada beberapa jenis bentuk muka bumi. Ataupun senang faham, nak senang cerita, kawasan. Ada beberapa jenis kawasan. Baik, untuk kita sebelum kita nak masuk cerita sebenar, saya nak kena bagi tahu semua orang dulu supaya semua orang faham. Yang hari ini bentuk muka bumi di Malaysia sebenarnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Cantik, terbaik. And apakah keempat-empat bentuk muka bumi ini? Makna kata, yang ini cerita dekat mana? Cerita dekat Malaysia. Negara-negara lain tak terlibat. Boleh? Yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan. Bentuk muka bumi yang pertama cerita tentang satu kawasan tanah rendah. Okay, satu kawasan tanah rendah yang ketinggian kawasan tersebut tidak melebihi 180 meter dari aras laut. Nama kawasan tersebut ialah Tanah Pamah. Kawasan Tanah Pamah. Baik, saya yakin dan pasti semua pernah dengar nama ni. Kawasan Tanah Pamah, yang mana kawasan ini merupakan kawasan yang rendah. Makna kata rendah ni bukanlah kawasan tanah yang kita nampak, oh kalau bukit, dia bukan Tanah Pamah. Dia bukan macam tu. Bukit boleh jadi Tanah Pamah kalau kawasan bukit itu di bawah 180 meter dari aras laut. Tu cerita dia. 180 meter dari aras laut. Nak tahu macam mana aras laut ni? Baik, awak bayangkan kita dekat Malaysia ni kita ada laut. Okay, kemudian kita ada kawasan daratan. Baik, 180 meter tu diukur daripada ketinggian aras laut. Makna kata, ni laut, ni ketinggian dia. Andai katalah kita ukurkan, naik sampai atas ni, dah 180 meter. Jadi, di bawah 180 meter ni lah semua ni ialah kawasan Tanah Pamah. Yang di bawah ni semua. Tak kisahlah kawasan tanah dekat sini ada bukit ke, tak ada bukit ke. Kalau dia di bawah 180, kita panggil sebagai kawasan Tanah Pamah. Faham? Boleh semua orang? Do you guys still following me? Thank you so much yang masih menekan button like tu. Saya suka semangat semua orang. Yes. Share tu lagi 2 nak cukup 50. Terbaik. Kemudian, yang kedua. Okay, bentuk muka bumi yang kedua, saya panggil bentuk muka bumi ni seperti abang dia. Kalau Tanah Pamah, adik. Yang nombor 2 ni, abang. Why? Kenapa saya cakap abang? Sebab kawasan yang kedua, dia punya maknanya ialah kawasan yang lebih daripada 180 meter dari aras laut. Lebih. Kalau tadi di bawah, yang ini lebih. Makna kata kalau ada satu bukit yang ketinggian dia melebihi 180 meter, begini. Makna kata kawasan atas ni ialah abang kepada Tanah Pamah. Dan namanya ialah kawasan ataupun bentuk muka buminya Tanah Tinggi. Ni nama dia. Okay. Clear semua orang? Tanah Tinggi. Yes, terbaik. Saya suka. Saya suka semua orang. Cantiklah tu. Terbaik. Alright. Kemudian, seterusnya. Kawasan yang ketiga. Kawasan ini, hampir semua negeri ada. Yes. Semua negeri ada. Kecuali 2 tempat je. 2 tempat je. Apa nama kawasan tersebut? 2 tempat. Bentuk muka bumi yang ketiga, 2 tempat ni tak ada. Namanya ialah Kuala Lumpur dengan Putrajaya. 2 benda tak ada. Siapa-siapa yang duduk dekat KL, siapa-siapa yang duduk dekat Putrajaya, minta maaf semua orang, minta maaf. Kawasan awak semua tak ada. Tak ada bentuk bumi yang ketiga ni. Apa nama dia? Wah, saya suka komen ni. Kira semua yang masuk live kita pada petang ini semua orang yang power.
Cantik. Nama bentuk muka bumi kita yang ketiga ini ialah pinggir laut. Okay, pinggir laut terbaik. And last one, bentuk muka bumi yang terakhir yang ada di Malaysia ni, dia melibatkan dua benda. Satu, dia melibatkan sungai. Tempat kita mandi, tempat yang mak ayah kita selalu bawa pergi bakar-bakar ke, pergi piknik dan sebagainya. Yang kedua, kawasan ini, dia masuk sekali. Dia macam adik-beradik, dua kawasan ni dalam satu bentuk muka bumi yang sama. Iaitu tasik. Sungai dan tasik. Boleh? Dan nama bentuk muka bumi ini kita panggil sebagai saliran. Itu cerita dia. Keempat-empat bentuk muka bumi yang ada di Malaysia ini, kita boleh tengokkan di sekeliling kita sahaja. Boleh semua orang? So far, good. Saliran, yes. Bagus semua. Memang terbaik. Ya. Cantiklah tu. Bagusnya. Semua orang dah tahu dah benda ni. Good job everyone. Baik. Cerita kita sebenarnya, saya nak bagi tahu semua orang. Dalam bab yang ke-6 ni, dia ada dua benda tahu yang kita sembangkan. Dua je. Okay, yang pertama dalam bab yang ke-6, semua orang akan tengokkan apa tahu? Semua orang akan tengokkan tentang lokasi. Itu yang pertama. Lokasi apa Lokasi bentuk muka bumi tadi. Lokasi tanah pamah, lokasi tanah tinggi, lokasi pinggir laut, lokasi saliran. Dan keempat itu abang kakak, dia banyak main dengan ciri-ciri. Dalam lokasi ini, awak akan nampak cerita tentang ciri-ciri. Okay. Dan yang kedua, dalam subtopik lokasi, awak semua akan tengokkan juga kawasan. Makna kata, contoh saya ambil satu. Saya buat contoh. Contohnya kawasan Tanah Pamah. Kawasan Tanah Pamah. Baik. Okay. Dalam kawasan Tanah Pamah ataupun lokasi Tanah Pamah ni, kebanyakannya di Malaysia, tanah yang ataupun bentuk muka bumi kita banyak tanah pamah. Okay. Saya bagi satu contoh. Nama kawasan tersebut ialah Dataran Kedah Perlis. Dataran Kedah Perlis. Saya rasa semua orang pernah dengar nama ni. Dataran Kedah Perlis. Jadi, dalam subtopik lokasi, dia nak cerita, dia nak bagi tahu yang kawasan Dataran Kedah Perlis ni apa dia punya ciri-ciri. Apa cerita dekat Dataran Kedah Perlis? Everyone. Kalau kita tengokkan, bila mana cakap pasal negeri Kedah, cakap pasal negeri Perlis ni, dia takkan lari dengan satu tanaman ni tau. Nama tanaman ini abang kakak ialah padi. Yes. Kalau siapa-siapa kenal Kedah, dia dikenali dengan nama negeri dia, Kedah Negeri Jelapang Padi. Memang penuh, hijau je. Kalau awak naik kereta, kan daripada, kita ambil lah daripada mana-mana pun, naik je highway, awak akan nampak padi dekat kiri dan kanan. But why? Kenapa kawasan Dataran Kedah Perlis banyak padi, banyak tanaman padi? Because of yang pertama, jenis kawasan Dataran Kedah Perlis ni jenis tanah dia. Yang ini yang special sikit. Jenis tanah dia abang kakak. Jenis tanah dekat Dataran Kedah Padi ialah tanah aluvium. Bukan tanah I love you. Jangan salah. Saya risau sebab saya pernah dengar ramai orang jawab tanah I love you. Bukan. Tanah aluvium. Yes. Boleh semua orang? Cantik. Ngam. Ni cerita dia. Inilah yang banyak main dekat subtopik lokasi. Dia banyak cerita benda-benda macam ni. Clear? Bab yang ke-6. Betul. Terbaik. Good. Ngam. Next one. Dalam bab yang ke-6 ini abang kakak, selain daripada kawasan Tanah Pamah, awak juga akan tengokkan kawasan pinggir laut. Awak akan tengokkan juga kawasan saliran, lokasi tanah tinggi dan sebagainya. Dan yang kedua, dalam bab yang ke-6, bahagian kedua, awak akan tengokkan cerita tentang kepentingan. Kepentingan.
Kepentingan ni maksudnya macam mana, sir? Kepentingan ini abang kakak maksud dia daripada empat bentuk muka bumi yang ada dekat Malaysia, apa yang kita sebagai manusia boleh dapat. Itu cerita dia. Manfaat dia. Okay, faham. Dan hari ni abang kakak kita nak tengokkan satu kepentingan yang mana kita akan sembangkan sama-sama, iaitu kita nak tengokkan kepentingan tanah pamah. Baik, setakat ni everyone, are you guys still following me? Do you guys still following me? Yes or no? Cantik, thank you so much. Terbaiklah, yes, good. Awak semua memang terbaik. Walaupun baru habis sekolah, walaupun ada yang buka live atas motor, ada parent yang masuk dulu live kita ni, semua memang amazing. Ngam. Saya nak bagi satu tepukan lah dekat semua orang. Dan share kita pun dah 70. Kalau boleh 100 lah. Alang-alang kan. Like kita 21.4K. Ngam. Cantik lah tu. Terbaik. Jom. Abang kakak, ladies and gentlemen, tanpa membuang masa, mari kita tengokkan cerita hari ini tentang kepentingan tanah pamah. But Before that, sebelum kita nak tengokkan kepentingan, saya nak tanya semua orang lagi sekali. Kawasan tanah pamah, saya nak tanya. Kawasan tanah pamah, dia ialah kawasan tanah rata ke ataupun kawasan tanah rendah? Bagi tahu saya. Tanah rata ke tanah rendah? Kawasan tanah pamah bukanlah kawasan tanah rata. Kawasan tanah pamah ialah kawasan tanah rendah. Itu ceritanya. Boleh? Ngam. Dan hari ini kita akan tengokkan cerita kepentingan tanah pamah. Baik. Yang pertama, ladies and gentlemen, tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan. Kepentingan yang pertama, tanah pamah bagi manusia seperti kita ini, yang pertama ialah cerita tentang pertempatan. Pertempatan ni apa dia pula, sir? Pertempatan ni, yang saya tahu tempat duduk saya dalam kelas sebelah kawan saya. Itu je saya tahu. Baik. Pertempatan ni nak senang faham, nak senang cerita, dia ialah satu benda yang kita panggil sebagai rumah. Itu je, nak senang faham. Pertempatan, rumah. That's it. Okay. Boleh. Clear so far semua orang? Boleh. Cantik. Jadi bila mana cerita tentang rumah, tolong bagi tahu saya apa yang awak semua rasa tentang rumah awak. Apa yang awak semua rasa? Rumah ni tempat apa? Tempat awak study ke? Tempat awak berlindung ke? Awak rasa macam mana? Yes, terbaik. Wah, rumah saya cantik. Ya, betul. Tempat tidur, tempat berteduh, sir. Faham. Tempat kediaman. Terbaiklah tu. Jadi, persoalannya sekarang, macam mana kawasan kawasan tanah pamah sesuai ataupun bagi kepentingan terhadap kawasan rumah kita ni. Kan? Yang pertama, abang kakak, ladies and gentlemen, kenapa kawasan pertempatan ni menjadi kepentingan tanah pamah ialah disebabkan oleh sifat tanah pamah tu sendiri. Iaitu apa? Iaitu kawasan tanah yang rata. Right? Kawasan kebanyakan tanah dia rata dan juga rendah. Ni cerita dia. Ni. Kawasan rumah sesuai ataupun tanah pamah ni dia sesuai buat rumah disebabkan oleh tanahnya rata dan juga rendah. Kita tahu, kita faham yang tanah pamah ialah kawasan tanah rendah. Tapi kebanyakan kawasan tanah pamah dia banyak tanah rata. Jenis tanah ini cerita lain pula. Cerita jenis tanah pula. Jadi pertempatan dia senang buat rumah dekat tanah rata dan tanah rendah. Kalaulah saya ambil contoh, saya nak comparekan, bandingkan kawasan pertempatan, kawasan rumah ni dengan kawasan tanah tinggi. Awak bayangkan rumah nak bina dekat kawasan tanah tinggi. Senang ke susah? Senang ke susah? Bayangkanlah buat dekat kawasan tanah tinggi. Saya lukis dekat semua orang begini. Kawasan tanah tinggi kebiasaannya banyak gunung.
Ada pula buat rumah dekat tepi ni. Tak ke jatuh orang duduk kat bawah ni? Macam mana nak buat rumah ni? Nak masuk rumah terbaring je semua orang. Susah betul. Sebab tak rata. Yes. Jadi kawasan tanah pamah dia sesuai lah nak buat rumah. Sebab kawasan tu tanah dia rata dengan rendah. Tu cerita dia. Boleh. Dan apakah contoh-contoh kawasan pertempatan yang ada di Malaysia? Yang pertama, contohnya abang kakak, ladies and gentlemen, ialah kawasan Kuala Lumpur. Siapa tak kenal ibu negara kita, kawasan Kuala Lumpur? Ni ada gambar dah dekat sebelah ni. Semua orang boleh tengok lah tanahnya rata macam mana, banyak rumah macam mana kat sini. Siap boleh bina bangunan lagi. Kan? Rumah awak ada dekat sini. Ada ke siapa-siapa yang duduk dekat Kuala Lumpur? Ada. Terbaiklah tu. Baik. Kemudian yang kedua, abang kakak, contoh yang seterusnya ialah nama kawasan tersebut Kuching. Kuching. Kuching ni kat mana? Dekat Sarawak. Kuching, Sarawak. Clear? Boleh. Dan satu lagi kawasan. Nama kawasan ini, dia sama dengan nama permainan tradisional kita waktu kecil-kecil dulu. Yang kalau siapa-siapa pernah main, ambil batu, baling, tangkap. Ambil batu, baling, tangkap. Lepas tu kena timbang. Dia sama nama dia. Okey. Batu seremban. Yes. Kawasan pertempatan yang banyak sekali sekarang ni dibina ialah di kawasan Seremban. Seremban dekat mana, Sir? Seremban berada di Negeri Sembilan. Boleh? Main guli. Guli macam ni. Tu main guli. Yang ni baling, tangkap. Baling, tangkap. Terbaik. Boleh? Ini cerita dia. Okey, seterusnya abang kakak. Habis part yang tu. Next one, kepentingan yang seterusnya ialah daripada segi pertanian. Kita kena faham, kita kena tahu, bila mana cerita pasal pertanian, dia ialah nak cerita tentang tanaman. Okey, tanaman. Dan dekat Malaysia ni, tanaman yang ada banyak. Banyak jenis tanaman. Tu belum masuk jenis buah-buahan lagi. Buah tempatan lah, buah-buahan import dan sebagainya. Okey, jadi bila mana cerita pasal pertanian, kita ada banyak jenis. Satu jenis pertanian yang sesuai untuk tanam dekat kawasan tanah tinggi. Tapi yang tu kita cerita nantilah. Cerita tanah tinggi nanti. Sekarang ni nak cerita pasal tanah pamah. Kawasan tanah pamah, kawasan tanah rendah. Apa pertanian-pertanian yang sesuai? Yang pertama, antara saya boleh cakap tanaman lah. Senang cakap tanaman. Tanaman yang sesuai ada dekat kawasan tanah pamah ialah padi. Senang cerita padi. Okey, senang cerita padi. Why? Kenapa? Sebab pokok padi dia sesuai hidup dekat tanah pamah. First, ialah sebab jenis tanah dia. Tadi kita dah belajar tanah aluvium. Satu lagi, sebabnya dia okey dengan suhu yang panas. Faham? Boleh semua orang. Dan apa contoh kawasan tanaman padi dekat tanah pamah ni? Antara contohnya ialah kawasan Dataran Kedah Perlis. Dataran Kedah Perlis. Ni je cerita dia. Okay, contoh. Kemudian yang kedua, abang kakak, kalau semua orang dah belajar bahagian 1 bab yang ke-6, cerita tentang lokasi, awak semua akan tahu satu lagi jenis dataran yang menjalankan aktiviti padi. This one. Salah tunjuk pula. Okay, nama kawasan tu apa? Nama kawasan tu abang kakak ialah Dataran Kelantan. Dataran Kelantan. Tu kawasan dia. Boleh? Clear? Itu yang baru satu jenis. Okay. Next one pula abang kakak, pertanian ataupun tanaman yang seterusnya yang ada yang sesuai tanam dekat tanah pamah ni, namanya ataupun kita panggil sebagai tanaman getah, tanaman kelapa sawit dan juga tanaman nanas. Tanaman nanas. Jaga baik-baik tanaman nanas, bukan tanaman nenas.
Saya risau kan nanti Miss Z Kirana cari awak semua kalau salah tulis. Okey, getah, kelapa sawit dengan nanas. Kenapa ketiga-tiga tanaman ni dia duduk sekali? Why? Sebab jenis tanah yang sesuai. Kalau tadi kita dah belajar, kita tahu satu jenis tanah rata. Tanaman getah kelapa sawit dengan nanas, dia lebih sesuai tanam dekat kawasan tanah beralun. Ini jenis tanah dia. Tanah beralun. Okey, kondisi dia. Apa beza nanas dengan nanas? Ejaan. Beza dia ejaan. Satu eja betul, satu eja tak. Boleh, faham. Saya teringat satu soalan lah. Bila mana cerita pasal nanas ni, saya teringat satu soalan. Nanas, dia ialah buah-buahan tempatan dan bermula dengan huruf N. Boleh tak saya nak tanya semua orang, tolong listkan at least 7 buah-buahan tempatan yang bermula dengan huruf N. Sambil-sambil tu. Nangka, baik. Nangka satu. Lagi. Baru satu. Nanas, baik lagi. Naga, baik. Naga, dah tiga lagi. Mana lagi? Empat lagi. Let's go. Naga dah. Nona, Nona, boleh? Boleh? Baru 4. Tak tahu. Give up. Semua orang dalam ni give up. Nokia bukan. Nasi bukan buah, dik. Nuha nama orang. Pisang huruf P. Baik. Semua orang tak tahu. Give up lah. Okay. Awak semua tahu 4 je kan? Tahu 4 je. Nanas, nona, apa lagi tadi? Nangka, naga. Lagi 3 kan? Lagi tiga. Dengar betul-betul. Nyahmu, nyahmutan, nyahnurian. Tu dia. Semua orang tak tahu. Gurau. Biasalah petang-petang kan nak melawak sikit lah. Okay. Tak ada. Betul lah tu. Alright. Jadi, apa kakak ladies and gentlemen, kawasan pertanian yang sesuai ditanam dekat kawasan tanah pamah ada dekat mana? Dan paling famous, getah kelapa sawit dengan nanas ni paling famous ialah di kawasan dataran Johor. Ni cerita dia. Boleh? Clear semua orang? Gitu je. Tak ada apa pun. Baik. Habis part yang tu abang kakak ladies and gentlemen. Next one. Kepentingan yang seterusnya. Ialah cerita tentang perhubungan dan pengangkutan. Semua orang jangan salah faham tau. Perhubungan ni maksud dia bukan bercinta. Saya risau. Nanti orang kata, sir, kawasan tanah pamah je ke boleh buat perhubungan? Boleh buat perhubungan. Perhubungan ni bukan bercinta. Perhubungan ni sebenarnya dia nak bagi tahu satu benda je. Jalan raya. Tu je. Tak payah mandai-mandai bercinta. Baru tingkat atas satu semua orang. Amboi. Okey, kenapa penting kawasan tanah pamah untuk buat jalan raya? Tempat lain susah ke nak buat jalan raya? Kenapa dekat tanah pamah senang? Why? Yang pertama abang kakak, sebabnya kebanyakan kawasan tanah pamah ni, jenis keadaan tanah pamah ialah tanah yang rata. Dan satu lagi, tanah rata, dia mendata pula tu. Mendata ni maksudnya straight je. Tak banyak naik bukit, tak banyak naik gunung, tak ada. Sebab ni kawasan tanah pamah. Kalau kita ambil contoh, nak comparekan. Buat jalan raya dekat kawasan padang bola dengan nak buat jalan raya dekat kawasan yang berbukit. Mana lagi senang? Confirm lah padang bola. Sampai-sampai, terus je tabur tar, buat jalan, siap. Kalau nak buat dekat bukit, nak kena tebang pokok dulu, nak kena naik lori tinggi-tinggi, nak tanam lagi sebagai tanah pula. Nak curah tar lagi dan sebagainya. Itulah cerita dia. Boleh. Ngam. Itu yang pertama, disebabkan oleh
tanah rata dan mendata. Kemudian yang kedua, apa jenis jalan raya ataupun apakah jenis jalan bagi kenderaan-kenderaan yang ada dekat Malaysia ni? Yang kita tahu, yang senang kita tahu, kereta, motor, basikal, apa lagi? Skuter, betul? Apa pula cerita kapal terbang? Lori, yes. Van, yes. Apa cerita kapal terbang? Kapal terbang dia nak landing, dia kena ada jalan juga. Okay. Jadi abang kakak, ladies and gentlemen, sebabkan kita kawasan tanah pamah di Malaysia ni kebanyakannya rata, mudahlah nak bina apa dia? Nak bina yang pertama, jalan kereta api. Tu dia, jalan kereta api. Kemudian yang kedua, senang nak bina lapangan terbang. Lapangan terbang. Next one, paling common lah ni, dah tulis lah jalan raya. Senang nak bina jalan raya. Tu cerita dia. Okay. Abang kakak, selain daripada senang nak bina, ada satu benda lagi yang kita kena faham, kita kena tahu. Bila mana senang orang nak buat kerja, harga ataupun kos nak buat benda tu jadi lagi murah. Kalau lagi susah nak buat sesuatu benda, harga ataupun kos nak buat benda tu akan jadi mahal. Boleh boleh faham setakat ni? Kalau senang buat, harga murah. Kalau susah nak buat, harga mahal. Jadi senang kan nak buat jalan raya dekat tanah pamah? Jadi kos dia jadi apa? Kosnya jadi rendah. Kos binaan rendah. Tu cerita dia. Okay, boleh. Clear semua orang? Cantik. Apa contoh-contoh perhubungan yang ada dekat tanah pamah? Jangan cakap bercinta, okay? Jangan cakap bercinta. Apa contoh jalan-jalan yang ada? First, kita ada Lebuh Raya Utara Selatan ataupun kita panggil sebagai PLUS. Lebuh Raya Utara Selatan. Yang kedua kita ada KLIA. Nama dia ialah Kuala Lumpur International Airport ataupun bahasa Melayunya Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur. Okay, and last one kan tadi cerita pasal kereta api. Jalan kereta api. Apa jalan kereta api yang buat dekat tanah pamah? Contohnya ialah landasan kereta api, landasan kereta api, laluan pantai barat. Laluan pantai barat. Laluan pantai barat ni dekat mana, sir? Dekat Selangor, Negeri Sembilan, dekat Perak, dekat Melaka, kawasan ni. Boleh? Semua orang masih okey? Masih ngam? Cantik. Terbaiklah tu. Like kita dah 43.4K. Wow. Kalaulah kita dapat 50 ni style juga semua orang. Kan? Dengan kita punya share pun dah 100 lebih. Makin lajulah semua. Dah 44. Yes, terbaik. Semua terbaik. Baik. Dan yang terakhir, abang kakak, ladies and gentlemen, ialah perindustrian dan perdagangan. Ni kepentingan yang terakhir. Baik. Bila mana cerita tentang perindustrian dan perdagangan ni, dia ada nama pendeknya tau. Senang je nama pendek dia. Perindustrian, nak senang faham, nak senang cerita, awak ingat je kilang. Dah. Settle, kilang. Yang kedua, perdagangan. Perdagangan senang cerita, senang faham, bisnes ataupun perniagaan. Yang ni ejaan salah, jangan tiru pula. Perniagaan. Kenapa senang buat dekat tanah pamah? Why? First, saya nak bagi tahu, orang nak buat kilang, kenapa senang dekat kawasan tanah pamah? Kenapa bagi kepentingan dekat kita? Disebabkan oleh sama je macam tadi. Kawasan yang rata. Bila mana kawasan ni rata, kawasan tanah pamah ni kawasan yang mendata, senanglah nak bina kilang. Tujuan kilang ni untuk apa? Tujuan kilang nak proses barang. Tujuan kilang nak hantar barang kat tempat lain. Awak bayangkanlah kalau kilang buat dekat atas bukit. Meh, ini kita tengok, kita bayangkan sikit lah. Kita bayangkan sikit. Kilang, kan? Buat dekat atas bukit begini.
Alright. Lepas tu ada asap kan sikit-sikit. Okey. Kilang buat dekat atas bukit. Bayangkan ini ialah kilang roti. Kilang roti, orang lain nak makan roti, lori kena panjat bukit dulu. Mana tayar lori? Macam ni lori. Nak kena panjat bukit dulu, ambil roti, bawa turun balik. Dah lah lori nak naik bukit, tak berjalan sangat. Slow aja. Tergolek habis roti se. Yes. Kesian driver tu. Betul. Kan bahaya. Jadi, kilang ni sesuai dekat mana? Sesuailah dibuat di kawasan tanah rata yang kita panggil sebagai tanah pamah ni. This one, sabar. Begini. Bila mana kilang ni ada dekat bawah. Okay, ada dekat bawah. Senanglah lori nak datang. Okay, boleh semua orang. Senanglah lori nak datang. Gitu. Barulah dah lah kat bawah jalan tanah pamah tadi ada apa? Tanah pamah tadi ada jalan raya. Lori boleh ambil roti, bawa balik. Pergi hantar dekat seluruh Malaysia. Faham? Boleh semua orang. Jadi, abang kakak, bila mana kilang senang nak buat? Kilang senang nak buat. Tadi saya dah bagi tahu semua orang. Bila benda senang nak buat, kos dia jadi mahal ke kos dia jadi murah bila benda senang nak buat? Jadi mahal ke jadi murah kalau senang? Kos akan jadi murah. Yes, yes. Ataupun kita panggil sebagai kos binaan rendah. Kos binaan rendah. Okey, boleh? Terbaik. Yes. Kena tanya saya macam mana saya belajar lukis. Lukisan saya memang cantik. Saya memang seorang pelukis yang sangat hebat. Tengok tangan lah. Dah 50K. Wow, 58.4K. Terbaiklah semua orang. Pula, yes. Baik. Jadi apakah contoh-contoh kawasan dia abang kakak? Apakah contoh kawasan-kawasan kilang di Malaysia ni? Yang pertama ialah kawasan Lembah Kelang. Kawasan Lembah Kelang. Baik. Lembah Kelang ni dekat mana sir? Lembah Kelang ialah kawasan Kuala Lumpur dan jiran-jiran dia. Kawasan Kuala Lumpur dan jiran-jiran dia. Contohnya apa? Contohnya Shah Alam, Kelang, Subang, kawasan Petaling Jaya, dan kebanyakan kilang-kilang dekat Lembah Kelang ni ada dekat area Subang, area Shah Alam. Yes, Shah Alam. Yes. Semua pernah dengar tak satu roti yang mana sungguh enak dimakan begitu saja tu? Pernah dengar? Pernah dengar roti tu? Roti itulah. Gardenia melazatkan, gardenia menyelerakan, menambahkan kari dan kuah, memiliki pelbagai rempah. Gardenia bukan sekadar nasi ayam. Yes. Kilang dia kat mana? Kilang roti tu. Kilang roti ni ada dekat Lembah Kelang. Oh, saya teringatlah. Bawa motor malam-malam kan. Lalu sebelah kilang roti ni. Bau dia sedap tau. Bau roti tu sedap. Itu ada habis. Lain? Lain ke? Alamak, lain lah pula. Okay, boleh. Jadi Lembah Kelang. Next one. Kawasan yang seterusnya ada dekat Perai. Perai ni dekat mana? Perai ni ada dekat Pulau Pinang. Siapa-siapa yang nak masuk Pulau Pinang akan lalulah Perai ni. Okay, kemudian seterusnya kawasan Sandakan. Sandakan ni ada di Sabah. Sandakan ada di Sabah. Okay, cantik. Boleh. Seterusnya kawasan Bintulu. Kawasan Bintulu ni dekat mana? Kawasan Bintulu ada di Sarawak. Right, yeah. And last one abang kakak ialah kawasan Mak Mandin. Ada ke nama? Ya, betul. Memang namanya Mak Mandin nama kawasan ni. Ayah dia mana? Ayah dia pergi kerja. Ayah dia mana? Ayah dia pergi kerja lah. Ada mak dia je. Mak Mandin. Mak Mandin ni ada dekat mana sir? Mak Mandin ini ada di Pulau Pinang. Kawasan Pulau Pinang. Clear?
Contohnya dekat mana? Ni ada this one. Ni kilang-kilang yang ada kat bawah ni. Okay. Faham? Boleh? Semua orang? Wow, 135 share. Tak pernah dengar pun. Yes, ada. Sebab itulah kita belajar geografi, kita dapat kenal banyak nama tempat. Ada Perai, ada Mak Mandin dan sebagainya. Jadi untuk kita rumuskan cerita kita pada petang ini. Kita sembangkan tentang apa? Kepentingan tanah pamah. Ada berapa? Ada 4. Yang pertama daripada segi pertempatan. Pertempatan tu apa? Rumah, betul? Yang kedua daripada segi pertanian. Yang ketiga daripada segi perhubungan dan pengangkutan. Yang keempat daripada segi perindustrian ataupun kilang dan perdagangan. Cantik. Abang kakak, ladies and gentlemen, tuan-tuan dan puan-puan, I think this is all for me for today. Thank you so much yang masuk live kita pada petang ini. Semoga ada rezeki, kita jumpa lagi. Bye-bye semua orang, take care. Have a nice weekday everyone. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera everyone. Peace. Bye. Love.